Datang ke dunia masa depan. Hari ini kami akan membawa anda meneroka Hans-Fischer Town, sebuah bandar yang dibangunkan dengan teknologi canggih dalam bidang mekanikal, mesin dan peralatan moden. Dengan gabungan kepakaran serta kreativiti, kami telah mencipta persekitaran yang bukan sahaja futuristik tetapi juga mesra alam dan berdaya tahan. Jadi, mari kita sama-sama meneroka bagaimana Hans-Fischer Town mampu mengubah landscape kehidupan manusia ke arah yang lebih maju dan inovatif. Lihat gambar ni, ia menceritakan tentang masalah yang sering dihadapi di bandar-bandar biasa. Bayangkan, jalan raya selalu sesak, lampu jalan menyala terang sepanjang malam membazirkan banyak tenaga dan kadang-kadang kita rasa tak selamat bila jalan seorang diri. Jadi, bas dan tren pun agak lambat. Jadi kita tak gunakan teknologi canggih untuk membantu uruskan bandar. Kami menggunakan bandar pintar, macam bandar yang menggunakan teknologi canggih seperti AI, iaitu kecerdasan buatan, dan IoT, internet benda, untuk menyelesaikan masalah. Bayangkan lampu jalan yang boleh malap sendiri bila tak ada orang lain, bas yang tahu bila nak datang, dan sistem keselamatan lebih baik. Semua ini akan buat bandar kita lebih selamat dan seronok untuk didiami. Seterusnya saya akan menerangkan tentang bandar pintar. Bandar pintar atau Smart City adalah satu konsep pembangunan bandar yang menggunakan teknologi moden untuk meningkatkan kualiti hidup penduduk serta pengusaha bandar. Ia melibatkan penggunaan teknologi seperti Internet of Things, IoT, Big Data dan juga AI untuk memudahkan pengangkutan, keselamatan, tenaga dan perkhidmatan awam yang menjadikan bandar lebih efisien dan mampan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang pembaharuan dan daya cipta dalam bandar pintar. Terdapat beberapa inovasi utama yang membantu meningkatkan kecekapan dan keselamatan bandar. Pertama ialah sistem AI pintar. Sistem kecerdasan buatan atau AI pintar memainkan peranan penting dalam pengurusan tenaga. Perayaan ramalan yang canggih, sistem ini dapat mengesan risiko dan kecemasan secara automatik sekaligus dapat membantu pihak berkuasa untuk mengambil tindakan dengan lebih pantas. Yang kedua pula ialah integrasi Internet of Things, IoT. Bandar pintar menggunakan Internet of Things, IoT, untuk memastikan bandar saling berhubung yang menjadikannya lebih cekap. Bagi pengangkutan, bandar pintar juga mempunyai kereta api pintar yang menggunakan AI untuk mengoptimumkan jadual perjalanan dan keselamatan. Selain itu, ia juga merupakan pengangkutan awam ekonomi dan mesra alam sekaligus mengurangkan pelepasan karbon dan kesesakan lalu lintas. Dan yang terakhir ialah sistem trafik pintar. Seterusnya, sistem trafik pintar dapat membantu mengurangkan kesesakan jalan raya. Lampu isyarat yang pintar dapat menyesuaikan aliran trafik secara dinamik, manakala kamera AI mampu mengesan kemalangan dan mengaktifkan bantuan kecemasan secara automatik. Selepas itu, kita akan lihat produk yang diperkenalkan dalam projek bandar pintar ini. Yang pertama ialah IoT dalam infrastruktur bandar. Bandar pintar menggunakan Internet of Things IoT untuk mengawal dan memantau infrastruktur bandar. Sensor pintar digunakan untuk memantau tenaga, air dan keselamatan, membolehkan pemantauan jarak jauh melalui aplikasi mudah alih. Dengan sistem ini, pengurusan sumber menjadi lebih cekap dan selamat. Yang kedua ialah sistem trafik pintar. Bagi mengurangkan kesesakan jalan raya, bandar pintar ini dilengkapi dengan sistem trafik pintar. Lampu isyarat dikawal berdasarkan data masa nyata, membolehkan ia menyesuaikan aliran trafik secara automatik. Selain itu, teknologi AI dan V2X membantu mengenal pasti pola trafik serta mengoptimumkan perjalanan pengguna jalan raya. Ketiga ialah kereta pintar. Dalam aspek pengangkutan, bandar pintar juga mempunyai kereta api pintar, iaitu sistem pengangkutan automatik berasaskan tenaga hijau. Kereta api ini dia dilengkapi dengan teknologi otonomi yang bukan sahaja meningkatkan kecekapan perjalanan tetapi juga memastikan tahap keselamatan yang lebih tinggi kepada pengguna. Untuk kelebihan, kami punya projek pula ada dalam 5 kelebihan, iaitu adalah kecekapan tinggi, keselamatan terjamin, mesra alam, kemudahan dan accessibility dan pengurangan kesesakan. Untuk komersialisasi pula, produk bandar ini adalah untuk dari segi sektor hartanah, pengangkutan awam dan pengusaha bandar. Syarikat hartanah ni dia boleh menawarkan kediaman pintar yang lebih selamat dan cekap. Kereta api pintar
Dia pula dapat menarik pelaburan daripada syarikat pengangkutan dan kerajaan untuk tingkatkan mobiliti produk atau bandar. Okey, jadi pihak berkuasa tempatan dia boleh menggunakan teknologi untuk menjimatkan kos operasi bandar dalam jangka yang lama. Model perniagaan dia melibatkan langgangan penyeluruhan data trafik kepada syarikat logistik serta kerjasama dengan syarikat tenaga untuk penggunaan tenaga hijau yang lebih cekap. Dengan permintaan tinggi ni, produk ni dia mampu menjana keuntungan yang besar kepada bandar kita. Untuk penerbitan pula, ada 5 iaitu laporan teknikal tentang sistem bandar pintar untuk rujukan industri. Artikel dalam jurnal teknologi mengenai inovasi AI dan LOT dalam bandar pintar. Penerbitan di laman web rasmi dan media sosial. Dan yang terakhir sekali adalah kajian kes penggunaan bandar pintar dalam projek perintis untuk menarik keyakinan pasaran. Seterusnya, harta intelek. Harta intelek ni dia ada hak inklusif iaitu melindungi inovasi teknologi seperti sistem trafik pintar dan kereta api autonomi. Seterusnya adalah hak cipta. Hak cipta ni dia melindungi kod perisian, reka bentuk sistem dan data bandar pintar. Untuk cap dagangan pula, dia menjenamakan produk dan perkhidmatan yang berkaitan dengan bandar pintar tersebut. Rahsia perdagangan pula, dia dapat menyimpan algoritma dan strategi unik untuk mengoptimumkan bandar. Dan last sekali adalah perjanjian pelesenan. Perjanjian pelesenan ni dia membolehkan pihak lain menggunakan teknologi dengan kebenaran rasmi. Kita akan menganalisis perbandingan kos tenaga harian bagi beberapa kategori utama dalam bandar pintar ini. Kos penggunaan tenaga ini dia dikira berdasarkan kadar elektrik purata 50 sen per kilowatt per jam serta jumlah jam operasi setiap tahun. Pertama sekali, stadium menggunakan 8 megawatt sejam dengan anggaran kos tahunan sebanyak RM4,000. Selain itu, kereta api pintar mempunyai penggunaan tenaga sebanyak 4 megawatt sejam menjadikan kos tahunan sekitar RM2,000. Di samping itu, lampu trafik pintar hanya menggunakan 2 megawatt sejam dengan kos tahunan RM1,000 menjadikannya antara sistem paling cepat tenaga. Akhir sekali, bangunan, kilang atau gudang mencatat penggunaan tenaga tertinggi iaitu 10 megawatt sejam dengan kos tahunan RM5,000. Secara keseluruhannya, teknologi bandar pintar ini bukan sahaja meningkatkan kekesanan tenaga, ia juga membantu mengurangkan kos secara signifikan.